Ini adalah lampu kecemasan yang memang aku sangat tunggu-tunggu daripada LEM. Ini adalah X7 Pro. Dia punya bateri 5000 mAh dan boleh jadikan sebagai lampu kecemasan, boleh juga jadi sebagai lampu suluh. Okey, dalam kotak ni korang akan dapat satu kabel Type A Type C macam biasa untuk kita cas, dan juga satu lampu yang cantik ni tau. Lampu ni dia ada dua lampu. Yang pertama lampu kat atas ni, dan yang kedua lampu kat badan dia. Selain daripada ada klip kat belakang ni yang mana kita boleh gantungkan dekat kita punya baju ke, tali pinggang ke, kita punya posh bag ke, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Lepas tu kat belakang ni dia ada magnet yang mana kita boleh lekatkan dekat bodi kereta kita. Kalau kecemasan, contohlah kita nak tukar tayar kereta ke, gelap-gelap kan, kita boleh letakkan dekat bodi kereta dan ia akan membuatkan kerja lagi mudah tanpa perlu kita pegang lampu suluh ni. Okey, nak nyalakan lampu kat atas ni, tekan je button satu kat atas ni, lampu akan menyala macam ni. Tekan lagi, dia akan lebih terang lagi. Tekan lagi, dia akan sedikit malap. Dan tekan lagi sekali, dia akan jadi kelip-kelip SOS macam ni. Nak nyalakan lampu dekat bahagian badan dia pula, tekan lama-lama butang ni, lampu akan menyala macam ni. Dan tekan lagi sekali, dia akan jadi lebih malap. Tekan lagi sekali, dia akan jadi berkelip-kelip macam ni, warna merah putih, merah putih. Tekan lagi sekali, dia akan terus mati. Dia punya bateri dia 5000 mAh. Kalau korang tak percaya, korang boleh buka je bahagian atas ni. Buka dan korang akan nampak satu bateri lithium dengan kapasiti bateri dia 5000 mAh. Dan kalau bateri dia habis, korang boleh je cas gunakan Type C dekat bahagian tepi lampu suluh ni. So guys, kalau korang nak dapatkan lampu kecemasan X7 Pro ni, dalam link kat bawah, tekan sekarang. Lepas tu boleh terus check out satu. Serius, memang sangat nice.